mana? Singapore. Sekarang ni aku ada masa free sikit, tak banyak job. So aku nak pergi Singapore. Ni first time tau. Ni first time aku nak pergi Singapore. Naik kereta. Naik kereta daripada Melaka. Kita sekarang nak pergi JB. Kita nak pergi plannya kita nak pergi hotel dekat JB. Lepas tu kita nak kena pergi CIQ kan. CIQ. Naik bas ke train? Bas. Dari sana naik bas. Bas jimat sikit. Bas dengan cerita RM5. So kita nak naik bas dari JB. Kita buat day trip. Day trip. Kita plan nak day trip sebab aku bawa aku bag besar. So kalau nak pergi hotel dekat Singapore, satu mahal. Yang kedua, lagi takut macam kan naik bas kan. So takut bag tu macam banyak sangat barang nak bawa. So senang bag letak kat JB. So kita guna alik lah. So kita kena isi apps kan. So kita kena isi apps. Nama dia My ICA Mobile. My ICA Mobile. Tengok, kita dah siap download apps. Ni kena isi sebelum pergi sana. So tak tahu lah, kalau 2 hari guna alik, 2 kali isi. Tengok tu. Ya. Tu dia. Kita dah sampai kat sempadan negeri Johor Darul Takzim. Yay. Alright, so kita dah sampai Johor Bahru. Ni kena JB ke? Tadi Skudai. Tadi baru keluar exit Skudai. So tempat pertama yang kita nak pergi adalah bukan hotel tapi aku nak pergi Bank Islam. Sebab aku baru tukar phone. Rupanya kalau tukar phone tapi phone lama dah tak ada, kita kena pergi Bank Islam untuk activate apps PIMB mobile tu. Tu aku punya urusan lah. Lepas tu wife aku pula dia nak dia terlupa secret question bank dia. So tak boleh buat online banking. So apa pun sebelum nak pakai bank, eloklah setting siap-siap. Dan kita punya kad Visa, kita boleh belanja pakai Visa pakai Visa saja. Kita boleh pakai Visa. So tak tahu dah kena activate dulu ke tak. Kena kan? Kena So kita nak pergi Bank Islam dulu. Bank Islam dekat JB. Yeah. Tu dia. Benda ikonik ni. Apa nama ni? Apa nama mahkota tu? Tu. Ni hala kan? Apa nama mahkota ni? Belakang tu kan istana. So ikonik. Alright, so sekarang kita dekat bangunan UTC, dekat Galleria apa benda entah. Tapi tengok, oh dia punya bangunan macam mall juga. Besar. Berapa tingkat ni? So dia ada macam-macam Ada UTC, tapi kita orang nak pergi Bank Islam. Ada jalan-jalan Japan pun ada. Tapi kita orang nak pergi Bank Islam. Bank Islam macam dekat bawah tu lah. Tapi kalau nak makan apa semua pun okey lah. Dia macam mall lah kan. Macam mall. Alright, so aku baru je habis check in dekat SKS Pavilion. Sekarang ni kita baru je book Grab nak pergi dekat Johor JB Central. CIQ. So dari situ mungkin kita akan ke Singapore lah. Aku pun first time. And tadi kita baru je daftar untuk buat kad debit Visa untuk boleh pakai dekat luar negara lah. Aku baru je aktifkan overseas debit usage. So boleh pakai kad Visa Maybank aku dekat Singapore. Ok, lepas tu lagi satu aku nak buat untuk roaming. Sebab kita kat luar negara kan. Dan nak pilih Singapore. So ni plan internet untuk Celcom. Tengok dia punya harga. So yang ni paling murah, RM28. So mungkin kita boleh try yang ni kot.
Sekarang ni kita dah sampai MRT Kranji. So dari sini nak kena pergi mana? Red line. Red line. Red line. Sekarang ni kita dalam MRT dari Kranji nak pergi Marina Bay Station. Alright, so kita dah sampai dekat mall Shops. So kita tengok. Ni dia. Kita dekat apa nama The Shop Memang cantik. Tengok dia punya suasana dekat sini. Lepas tu dekat bawah tu macam The Mines. Ada apa, sungai, river. Wow. Ni nama dia apa ni? Apa tu? Dia tulis Marina Bay Sands. Marina Bay Sands Singapore. Wow, tengok. Dia macam ada bulat kat atas tu. Lepas tu air turun kat bawah situ. Wah, tu dia. Kita dah sampai Apple Store Singapore. Yang bentuk globe tu. Bentuk apa? Yang bentuk bulat tu. Oh, tengok. Cuba tengok dia punya view daripada dalam. Memang nice weh. Wah. Cuba tengok dia punya view daripada luar. Wow, look at that. Memang nice weh. Ni view daripada Apple Store. Ni daripada Apple Store. Ni view depan dia. Memang meriah. Sekarang ni kita tengah nak makan dinner dekat food court The Shops tadi. Harga makanan dia makan saja tadi dah macam, kalau convert duit Malaysia dah jadi RM60 kak. Nasi lemak taliwang. Air apa? Ais lemon tea. Yeah. Okay, sekarang ni kita dekat outdoor. Bahagian macam kalau nak enjoy suasana malam. Kat sana macam ada Ferris wheel. Tu ada roda Fenris. Lepas tu dekat atas ni ada bangunan. Ni saya nama dia apa? Marina Bay Sands. Ni nama dia Marina ni. Ni jap kita cari angle yang ni okey sikit kot. Bangunan 3 blok. Lepas tu ada macam apa benda macam timun kat atas tu. Cantik juga Atas tu kita boleh naik ke? Itu macam ada infinity. Memang nice lah. Lepas tu yang ni kalau kita nak turun, seram. Cuba tengok. Dia punya escalator dia sangat tinggi dan panjang. Lepas kat sini ada macam apa? Art berat. Tengok cantik tu. Dia punya pattern dia macam gerak-gerak tau. Lepas tu bawah tu ada macam lampu. Look at that. Sekarang ni kita nak naik bas pergi ke Queen Street. Lepas tu daripada situ kita nak naik MRT Bugis ke Changi . Okay, so kita dah sampai dekat terminal Queen Street. So kita nak cari, nak kena jalan pergi Bugis MRT. So lagi satu mungkin boleh cari jajan-jajan ataupun souvenir dekat Bugis Street lah. Bugis Street. Nampak macam ada mall Dan nak cari air, haus. Panas tu tengok, pakai payung. Tu dia. Itu dia MRT Bugis. Ni MRT Bugis.
mungkin kita akan pergi MRT ke Expo kan. Tapi sekarang kita nak pergi tengok Mall Bugis Plus tu dulu. Tengok apa ada kan. So ni lah kot, nama dia Bugis Street. Tengok, ada banyak juga rumah kedai dan kedai makan pun banyak kat sini. Nanti kita tengok apa yang best. Ya, tu dia Bugis Street. Kita dah sampai. Ui, banyak oh. Tengok, sedap kedai dia. Ui, banyak oh. macam pasar malam sikit lah. Kita ada air buah. Kedai Joe's Chocolate. Tax free? Dia tulis tax free. Maknanya apa? Apa maksud dia kalau tax free? So tak ada tax lah. Wah, nampak macam kedai apa? Macam kedai barrels Ni kedai macam dessert ke apa ni? Coklat lah. Wow. 3 for $10. 1 $4. Oh, ini terpaling Singapura ni kan? Halal. Woi, Woi, halal. Woi. So ni antara yang kita boleh beli lah. Ni special edition barrels kalau Singapura baru ada Apa tu? Halal. Halal. Maknanya walaupun barrels tapi dekat Malaysia tak ada. Khas untuk Singapura. So ni barang yang unik lah. So ni kita ada Singapore Milk Chocolate. Ni pun ya tu halal juga. Yang ni $4 $10. Lepas tu ni kita ada magnet 4 piece $10. Ya, banyak ada. Ini design. Ni Merlion. Ya. Ada banyak design lah. Wah, tengok tu. Ni macam Starbucks Lion Starbucks. Coba kat ni. Sekarang kita nak pergi Bugis Plus. Ni dia. Ini Bugis Plus daripada luar. Tengok dia punya warna. Cantik tu. Jom kita masuk Bugis. Terus ada Coffee Bean 24 hours. Maknanya mall ni buka 24 jam lah. Wow. Look at that. Sebelum pergi MRT kita singgah minum dekat Cafe O. Teh halia panas. Ni teh ais Ya. Halia. Change at the next station for the Circle Line. So tadi aku dah turun daripada MRT Pasir Ris. Kita nak pergi dekat Changi Airport. Alright, so kita dah sampai dekat Changi Airport. Sekarang ni aku nak pergi tengok satu-satu tempat-tempat yang best yang kita boleh try dekat sini. So kita dah sampai dekat yang air jatuh daripada bumbung tu. Nama dia The Jewel. Tengok tu. Okay, so ni view daripada atas. Boleh nampak semua. Memang macam dalam hutan. So dekat sini ada printer yang kita boleh print gambar macam black and white lah. So kalau kita tekan print, so piece.
dapat gambar macam okey lah kan. Nice lah. Free kan? Free. Ni macam kedai apa nama dia? Kedai Solis Studios. Dapat satu gambar. Tengok tu. Dekat sini ada foto studio yang dia punya kamera dalam aquarium tau. So ada ikan. Ni ikan hidup ni. Ikan hidup tau. Lepas tu kita boleh pilih gambar yang kita nak. Banyak ni frame. So dia punya harga dalam $10 ini unik ah. Tengok ikan tu hidup. Ikan warna-warni. So ni Jewel The Magic Adventure. Oh, so yang ni dia jual daripada tingkat bawah. So boleh nampak air tu dengan lebih dekat. Oh. Alright, kita dah sampai dekat Gardens by the Bay. Cuba tengok tu. Dia macam ada pokok besar yang ada lampu. Cuba tengok. Cantik gila weh. Yo. So kalau nak pergi sana, kita kena naik macam ada jambatan. So jom kita pergi sana. Alright, kita dah sampai dekat pokok ni. Tengok. Depan ni je. Wah. Look at that. Sana pun ada. Belakang tu pun ada. Sekarang ni kita dekat Helix Bridge. Nak pergi ke Merlion. Tengok dia punya bridge. Colourful. Sana ada Ferris wheel kot. Sebelum pergi Merlion, kita makan ni apa? Soto. Yang ni beef rib kuih tiaw dekat kedai Shifa Sate. Alright, akhirnya dah sampai. Cuba tengok tu. Tu dia. Tengok Merlion. Tapi kalau nak pergi sana, tengok, kena lalu jambatan ni. Dah lah tadi pun kita orang dari sana tu. Kita orang daripada sana, Marina Bay tu, jalan kaki sampai sana ada Art Museum. Jalan lagi tu nampak tu. Nampak tu ada jambatan tu. Kita orang lalu sepanjang jalan tu. Lepas tu pergi sini dan sampai dekat ni. Ni pun perlu sampai lagi. Jalan jambatan pula. Situ dia, Merlion. Kecil je kan? Itu je. Kecil ini tapi terkenal betul. Tada. Tu dia, Merlion. Macam tu akhirnya sampai. Jauh kita jalan. Tu dia. Finally. Okay, so hari ni apa plan? Pergi Universal Studio. Kita nak pergi Universal Studio. Lepas tu nak makan Wingstop. So kita dah sampai dekat Harbourfront MRT. Dia macam dekat dengan Vivo City Mall. So dari situ kita boleh naik monorail pergi ke USS. Lepas tu aku baru je beli Apple Watch Series 11. Tengok, kita boleh bayar tiket pakai Apple Watch je. Memang senang. So jom kita try. Tada! Function. Sekarang ni kita dekat Mr. Coconut. Nak try air apa ni? Ni coconut shake lah.
nak cuba coconut shake. So ni dia, kita dah dapat original satu, lagi satu perisa durian. So sekarang kita dekat Vivo City Mall Vivo City Mall. Wow. Kalau nak pergi dekat Sentosa Express, dia level 3. So sekarang dekat L1, kita kena pergi L3. So ni dia monorail. Oh sorry. So kita nak pergi mana? Universal Studio. बाद यहाँ तक की सारी ऑनलाइन चढ़ा के ना, ये आप ग्रुप में लेजर भेजो। Wah, tu apa tu? Pelawahan. Alright, so kita dah turun Sentosa Express. Jom kita tengok apa yang ada dekat sini. Itu dia Universal Studio. Dia punya gambar bumi. Wow. Tu kita ada Hershey's Chocolate World. Wow. Ada macam-macam dekat dalam tu. Kita ada Twizzlers, Jolly Rancher, Kisses. Halal. Ni sebab ni Kisses yang biasa je kan? Ni biasa je kan? So, sekarang kita nak naik bas ke Sentosa Island. So ni dia Fort Siloso. Mungkin kena naik atas sana kot. Tengok tu, tinggi juga tu. Ada berapa tingkat ni? Dia ada tangga ni. Kalau nak naik boleh lah, tapi bukan saya. Wah, tengok pemandangan. Ni ada. Ni jambatan apa ni? Dia tulis Fort Siloso Skywalk. Wow, look at that. Itu apa tahu? Apa tu? Wow, itu tengok macam kapal kargo pas situ pantai. Wah, gaya juga ni. Tapi tak tinggi sangat ni. Kita dah sampai pantai Siloso Beach. Wah, besar juga. Luas. Sampai-sampai duduk pantai, kita enjoy. Mr. Coconut yang beli dekat Vivo tadi Ya. So ni ada basikal sewa, Any Wheel. Jom kita naik jalan-jalan keliling pantai. Go. Yeah. Macam not bad. Kerana pukul 7.30 nak dinner, so kita makan Wingstop. So ni dia first time makan Wingstop. Tenders. Chicken tender, Garlic, Parmesan. garlic. Ni Louisiana rub. Ni apa Ni lemon pepper. Ni
apa entah nama dia tu? BBQ, yeah. So tu je aktiviti terakhir kita dekat Singapore. Last kali kita makan Wingstop je. So sekarang kita nak balik hotel dekat JB. Kita nak cuba air jus. Kita ambil straw. Yeah. Dah siap. Dia macam jus oren. Tengok, oren dia fresh. Satu ni, kecil je. Satu ni 2 Singapore dollar. Ni produk terakhir daripada Singapore. Yeah. Okay, so jom kita balik Melaka. So macam Singapore ke? Yang paling best sekali apa kat Singapore? Paling best Yang paling best sekali apa? Jalan dekat Sentosa Island. Itu paling best lah. Sentosa Island yang pantai lah. Saya rasa antara benda yang paling best kat Singapore, dia punya MRT kan. MRT dia sangat teratur. Kalau terlepas, tunggu jap, dah datang baru kan. Tak macam Itu paling efisien lah. So kalau tempat pula, kita nak pergi Universal Studio pun orang crowded kan. Lepas tu kat mana yang okey yang tak crowded sangat masa kita pergi? Cuma tempat crowded sebab kita pergi tempat yang turis kan. So next, so overall puas hati lah Singapore. Kalau tak ada isu currency, okey je. Dia paling mahal. Bas pun macam sampai RM17 kan. Belas-belas dia punya. Bila convert, bas punya harga macam mahal ke So next, bercuti mana pula? Dekat-dekat lu, Thailand. Ya, kita pergi Thailand dulu lah. Alright. Don't forget to like, comment and subscribe. Subscribe. Yeah.